start bulan 1 memang peak musim sejuk. Jadi sangat-sangat sejuk. Cuma sangat sejuk tu Taif paling sejuk. Inilah kalau sembang kata Taif, Mekah, Madinah lah. Taif paling sejuk. Mekah dia kurang sejuk sikit. Madinah sejuk pada Mekah. Madinah sejuk pada Mekah. Taif sejuk pada Madinah. Ada tak negara dekat Saudi ni yang betul-betul sejuk, yang betul-betul ada salji? Kita tengok apa dekat Malaysia kadang-kadang ada orang share Mekah turun salji lah, Madinah turun salji. Benda tu semua auta, semua benda-benda tak betul semua benda tu. Jangan duk percaya. Mekah tak pernah turun salji, Madinah tak pernah turun salji. Yang ada tu kena check berita-berita tu, mungkin AI, mungkin depa tipu ke apa ke, tak tahulah depa edit ke apa. Tak pernah. Mekah, Madinah tak pernah. Mekah ni 1 darjah Celsius pun tak pernah, 2 darjah Celsius pun tak pernah. Sejuk-sejuk dia pun orang kata apa, 10 darjah Celsius plus minus lebih kurang macam tu lah. Dia takkan turun. Dia pun orang kata apa, 10 darjah Celsius plus minus lebih kurang macam tu lah. Dia takkan turun pada bawah tu. Dia tak sejuk sangat ketara. Kalau Madinah, Madinah pernah 6 darjah Celsius. Madinah pernah sejuk betul-betul ni. Sejuk betul-betul. Saya sendiri pernah alami pengalaman tu. Kalau Taif, 1 darjah Celsius, Taif boleh dipercayai. Dan negeri dekat Arab Saudi yang betul-betul sejuk, yang betul-betul pernah ada salji. Saya pernah pengalaman sendiri. Ni cerita pengalaman sendiri, bukan cerita orang lain macam ni. Dekat belah atas, nak pergi ke apa, saya tak ingat nama bukit tu. Dekat Tabuk. Dekat Tabuk tu tak ada salji lagi. Dekat Tabuk, sampai Tabuk, daripada Tabuk tu nak kena pergi naik satu bukit tu. Dekat atas puncak bukit tu baru ada salji. Saya tak ingat apa nama tempat tu. Tapi dia kawasan di Tabuk lah. Di Tabuk lebih kurang 800 meter kot daripada Madinah Munawwarah tu. Dekat situ ada salji. Tapi waktu saya pergi tu bukan salji tengah